Mungkin di sebalik khidmat kita pada mereka, kita memperoleh doa-doa yang tersembunyi daripada mereka, doa yang tidak diketengahkan. Betul-betul. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam podcast Haramain bersama syarikat pelancongan Yaskin. Dan insyaAllah hari ini tetamu kita yang merupakan salah seorang petugas iaitu Al-Fadilah Ustazah Dr. Profesor Madya Dr. Siti Fatimah binti Saleh yang akan berkongsi beberapa pengalaman bersama jemaah Yaskin tahun ini. Baik Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustazah perkenalkan sikit diri Ustazah dan juga latar belakang keluarga dan juga pendidikan. Silakan. Okey, saya Siti Fatimah binti Saleh. Latar belakang dari sudut pengajian, saya menyambung di peringkat degree dalam bidang fiqh dan usul fiqh di Universiti Muqtah Jordan. Kemudian menyambung di peringkat sarjana juga dalam bidang yang sama, dalam bidang fiqh dan usul fiqh di Universiti Muqtah Jordan. Seterusnya saya pulang ke Malaysia dan ditawarkan untuk berkhidmat di UNIZA. Kemudian pada tahun 2011 saya diberi peluang untuk menyambung pengajian di peringkat PhD di Universiti Malaya. Seterusnya selepas tamat PhD saya pulang berkhidmat dan diberi sekali lagi peluang untuk menyambung kepakaran di peringkat postdoktoral di USIM pada tahun 2020. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan mempunyai 7 orang anak. Dan anak-anak pun masih kecil lagi, agak ialah satu cabaran jugalah untuk berkhidmat di dalam tempoh yang lama ni. Masya-Allah. Perjuangan nanti insya-Allah ya Ustazah. Insya-Allah. Baik, sebelum ni Ustazah pernah menunaikan haji bersama dengan syarikat pelancongan Yaskin dan alhamdulillah kemudian tahun ini ditawarkan pula berkhidmat pula sebagai petugas. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan sikitlah pengalaman Ustazah dari segi perbezaan. Sebelum ni sebagai jemaah, tapi kali ini sebagai bertugas sekali, bukan merangkap jemaah dan bertugas sekali untuk membantu para dhuyufur rahman menunaikan ibadah. Boleh Ustazah ceritakan sikit perbezaannya dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Ustazah nak kongsikan. Okey, alhamdulillah pada tahun 2024 saya dipilih untuk menjadi tetamu Allah. Namun dari sudut perbezaan sebenarnya besar sebenarnya tanggungjawab yang saya datang pada tahun lepas, kerana pada tahun lepas saya sebagai jemaah dan pada masa yang sama juga saya menjadi pembantu petugas. Maknanya lebih beratlah kalau dari sudut komitmen dan tanggungjawab berbanding dengan tahun ni saya sepenuhnya sebagai petugas. Jadi dari sudut kita kata mental, kita nak seimbangkan tanggungjawab kita sebagai jemaah dan petugas tu agak beratlah dengan kita kata kali pertama menunaikan haji. Jadi pada tahun ni dengan berbekalkan pengalaman dan kita tahu dah pergerakan operasi untuk travel Yaskin ni, jadi banyaklah memudahkan urusan jemaah, sama ada jemaah sebelum berlepas lagi di Malaysia pun sudah bertanya dah yang berkait dengan perihal isu-isu wanita dari sudut pengurusan operasi macam mana. Jadi bila dengan pengalaman yang lepas kita boleh memberi penjelasan kepada jemaah, dan apa yang paling penting jemaah rasa tenteram, tenang dan terus melihat bahawa Yaskin ni adalah travel yang terbaik lah dari sudut pengurusan kepada wanita-wanita ni. Alhamdulillah. Baik, jadi Ustazah dilihat sebagai memainkan peranan yang besar dalam pengurusan, khususnya dalam masalah wanita dan juga pengkhususan juga kepada menjaga jemaah-jemaah yang uzur, yang berusia kan. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit mungkin ada pengalaman-pengalaman bersama ibu-ibu, bapa-bapa yang Ustazah uruskan sepanjang haji tahun ni. Okey, dari sudut pengurusan untuk jemaah-jemaah yang uzur terutamanya dan jemaah wanita secara khusus, memang satu cabaran lah sebenarnya. Cuma dari sudut pendekatan kita sebagai seorang jemaah dan terutamanya kita juga sebagai seorang wanita,
Maknanya kita cuba, yang pertamanya pendekatan yang perlu kita ambil adalah cuba memahami kedudukan jemaah yang uzur itu sendiri. Maknanya kita meletakkan jemaah yang uzur itu seperti orang tua kita, sebagai ibu kita sendiri. Jadi itulah kita rasa kita sebagai jemaah, sebagaimana tahun lepas ataupun mana-mana jemaah sebenarnya perlu mengambil peluang ni, mengambil peluang kita bersama dengan jemaah yang uzur ni. Sebenarnya satu tuntutan dari sudut agama, semangat daripada hadis Nabi yang menyebut, hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Jadi berasaskan, kita kata falsafah daripada di sebalik hadis ataupun semangat daripada hadis ni, kita perlu merebut peluang tu sebenarnya. Dan dalam ialah kerenah manusia ni sedia maklumlah pelbagai. Jadi pelbagai situasi yang kita lalui, ada yang tidak nak bersama dengan jemaah yang berusia, jemaah uzur. Tapi kita perlu melihat sebenarnya hakikatnya diri kita juga akan melalui situasi yang sama. Dan perlu kita memahami sekiranya Allah Ta'ala menguji situasi yang sama kepada kita suatu hari nanti. Tapi kita mohonlah, kerana di sebalik kita memberi khidmat kepada mereka jemaah-jemaah yang uzur ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar di sewaktu kita di usia, sekiranya dipanjangkan usia melalui fasa yang sama, dielakkan perkara-perkara sedemikian pada kita. Jadi kita ambil peluang untuk cuba memberi khidmat, dan mereka sangat terharu dan gembira sebenarnya. Alhamdulillah. Sangat-sangat gembira kalau tengok jemaah yang tahun lepas, hingga di airport saya nak datang baru ni pun mereka datang hantar dan tunggu sampai saya berlepas. Masya-Allah. Maknanya itulah kita buat yang terbaik pada mereka, dengan harapan orang yang ialah ibu-ibu, kita kata warga emas ni, doa mereka dimakbulkan oleh Allah. Kita tak tahu, mungkin di sebalik khidmat kita pada mereka, kita memperoleh doa-doa yang tersembunyi daripada mereka, doa yang tidak diketengahkan. Betul-betul. Dan kita selalu ditekankan oleh pihak pengurusan Yaskin bahawa sebenarnya jemaah-jemaah VIP ni adalah jemaah-jemaah yang uzur, yang ada masalah kesihatan kan. Mereka ni adalah VIP kita Ustazah. Ya, betul. Jadi Ustazah ramailah ada mak angkat yang angkat ni. Alhamdulillah. Masya-Allah. Apa yang satu je lah, maknanya kita, ini pesanan saya kepada semua jemaah lah, maknanya kita anggap orang yang berusia ni, jemaah yang uzur, bukan sebagai beban sebenarnya. Bukan sebagai beban, tetapi kita cuba terjemahkan diri kita ni mengikut rentak jemaah, maknanya merentak orang yang berusia macam mana. Dok kerenah, maknanya kita yang kena ikut kerenah sesuaikan orang yang kena sesuaikan diri, bukan kita ubah jadual orang yang jemaah yang uzur ni ikut jadual kita. Itulah yang menyebabkan jadi konflik sesama jemaah. Sebab Allah beri kelebihan pada kita yang sihat-sihat ni. Maknanya kita boleh sesuaikan kita punya cara dengan orang yang uzur ni. Kita beri keutamaan pada mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak Ustazah. Soalan yang terakhir lah sebelum kita tutup podcast kita. Pesanan Ustazah lah, pesanan dan nasihat kepada bakal jemaah haji. Mungkin ada yang menonton ni teringin nak pergi haji, ada yang dah menyimpan, ada yang dah berdaftar, ada yang menunggu jemputan dan sebagainya. Apa pesanan Ustazah dan nasihat pada mereka semua? Okey, baik. Berdasarkan pengalaman saya pada tahun lepas, apabila selesai melaksanakan haji yang pertama, kita melalui sendiri dari sudut bagaimana keperluan tenaga, kita kata kesihatan fizikal tadi, persiapan fizikal tu sangat penting sebenarnya. Jadi saya melihat, dan apabila saya kembali ke Malaysia, mana-mana yang ada ruang peluang yang berkait dengan persoalan haji, memang saya nasihatkan terutamanya student-student saya, untuk soal haji ni, untuk kita nak menyempurnakan tuntutan rukun Islam kita, tuntutan agama yang berkait dengan rukun Islam ini, perlu ada perancangan dari awal. Dan usahakan untuk datang haji ini sebolehnya di usia yang masih muda lah. Di usia yang masih muda, masih sihat. Bukan kita kata kita menabung di tabung haji, kita tunggu sahaja giliran. Maknanya tanpa kita ada usaha. Jadi antara peluang untuk kita ikhtiar atau kita usaha dan ikhtiar ni, kita boleh usahakan melaksanakan haji melalui PJH, melalui PJH. Dan
Itulah maknanya saya rasa sangat penting kita dari sudut keuangan juga, selain kita memenuhi kita kata keperluan-keperluan kehidupan, tetapi kadang-kadang soal keperluan ni melebihi daripada yang perlu. Apabila melebihi daripada yang perlu ni dah jadi tidak perlu. Jadi keperluan tadi dari sudut kos keuangan tadi lebih baik kita asingkan, peruntukkan juga untuk soal pelaksanaan ibadah haji ini. Masya-Allah. Itu dia dengar kita doakanlah semoga penonton-penonton semua diberikan peluang rezeki, kelapangan masa dan dijemput menjadi tetamu Allah dalam masa yang terdekat. Ikhtiarkan, usahakan, kemudian kita tawakal tu Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih atas memberi masa ruang dalam podcast Haramain kita pada kali ini. Jumpa lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.